Apa yang tengok tadi memang berdebar-debar. Betul-betul last minute dan juga hampir-hampir tersingkir. So Akhil Danish berjaya berada di P14. Secara automatiknya dia akan layak lah direct ke Q2, tak perlu melalui Q1 pada esok. So dekat sini kita boleh tengok terlebih sikit tu menyebabkan Akhil Danish hilang sedikit masa dan mencatat masa yang 13 lah pada waktu tersebut lah. Bagaimanapun di akhir sesi kedudukan Akhil Danish jatuh satu alat tangga iaitu di P14. Macam biasa, David Almasa terus mencatat masa P1. Di FP1 dia P1, di pre-practice pun P1. Cuma dia tahun ni luck kurang lah dia. Jadi P1, lepas tu dia demam lah, sakit lah. So sepatutnya dia mencabar kejuaraan bersama dengan Mark Hiles. So ini kedudukan yang berada di top 10. David Almasa, Rico, Perore, Fernandez, Cape, Ogaman, Rios, Hiles, Betele dan juga Pini berada di P10. Manakala untuk Akhil Danish berada di P14 dan terus layak ke Q2 untuk esok. Dan teammate untuk Akhil Danish yang manakala berada P21 dan jiran tetangga kita Veda Pratama di P20. So walaupun agak mendebarkan pada hari ini, Akhil Danish berjaya untuk pergi direct ke Q2 tanpa P1. Dan masih sebenarnya tak jauh pun. Semua yang top 16, 15 ni semua dalam tak sampai pun 1 second lah. So untuk race ni memang perlulah Akhil Danish untuk berada dalam top 10. Kalau dapat top 5 ke lagi baik, supaya mudah untuk dalam race nanti berada di kelompok hadapan lah. Kalau belakang sangat pun agak sukar untuk Akhil Danish lah. So kita doakan untuk petang esok Akhil Danish berjaya untuk berada dalam top 3 ataupun top 10 supaya dalam race nanti boleh berada di kelompok depan dengan sesegera yang mungkin. Okay, vamos Danish.